Kobet, Matthew dan Farah challenge. Jangan lupa subscribe Matthew dan Farah. Jangan lupa like video Damir. Jangan lupa share kawan-kawan family kola. Dan jangan lupa komen video Damir. Jangan lupa tekan kecil sebelah subscriber. Sekarang ni kita nak cak salam apa? Jilan. Jom start cak salam Jilan. Mami. Anak Mami tak tidur lagi ke? Tak lagi. Hihihi. Kenapa tak tidur lagi? Sekarang dah pukul 10 lah sayang. Kakak dah balik ke belum? Belum lagi. Adik tak takut ke duduk rumah seseorang malam ni? Dah lah tak tidur lagi. Tak. Lagipun orang ada teman adik. Oh. Orang si comel tu tengah buat apa? Meow. Ada ni hai tengah balik sebelah adik ni. Oh. Mama ada orang ketuk pintu rumah lah. Kakak kau ada balik. Cuba adik mari kita dekat tikap. Kalau orang lain jangan buka pintu. Tak nampak jelas lah. Gelap. Jom adik pergi cek. Hati-hati. Ya. Mama. Ya. Bukan kakak lah. Datuk. Tu jilat baru kita. Jangan buka pintu. Kenapa? Dia panggil adik ni. Jangan adik. Tunggu kakak balik. Jap mana call kakak. Mama, adik dan jalan tu macam nak bagi sesuatu lah. Apa? Ita tak berapa jelas. Biar je. Adik jangan buka pintu. Jom adik pergi tanya dia jap. Jangan adik. Tagih lah adik ni. Sebentar kita main. Sekejap je. Seminit lagi. Mama. Ya. Kenapa dik? Jilan balu kita tu dia bawa mayat orang kucing kita. Ha? Dia cakap dia terlagak orang dengan kereta semalam. Dia tak bagi tahu lagi sebab masa tu kita tak ada kat rumah. Mayat dah mati mama. Aduhai. Tapi mama. Ya kenapa? Kalau orang dah mati dari semalam. Jadi pada apa yang balik sebelah adik tadi? Adik jangan masuk rumah lagi. Bukan itu. Terkejut. Siapa? Balik sebelah anak dia. Salam lah. Skip. Itu je. Cak salam kita Mami tu dah habis. Jangan lupa subscribe Matthew dan Farah. Jangan lupa like video Damir. Jangan lupa share kawan-kawan family kola. Dan jangan lupa komen video Damir. Jangan lupa tekan kecil sebelah subscriber. Kalau ada cak salam lagi Damir post
dekat tube lagi. Bye guys. Thank you enjoyed my tube.